sebenarnya skeptikal juga. Kenapa Pro 2 cakap 100,000 baru tukar CVT punya minyak? Padahal 59,000 dah hitam macam ni kan. Kadang-kadang bila kita ada kereta sendiri, kita dah terlupa ataupun kita malas nak check kereta kita sendiri dan kita tak tahu apa problem dengan kereta kita disebabkan dia terlepas pandang apa yang patut servis. Zik sekarang berada di Beza Garage kerana Ativa Zik ni, Zik baru je beli second hand. Zik tak tahu apa yang berlaku sebelumnya. Zik nak check betul-betul. Zik datang ke Beza Garage. Nama je Beza Garage tapi sebenarnya semua kereta boleh. Lebih-lebih lagi kereta korang yang pakai Pro 2 ataupun Pro Touch. Kat sini Zik dah buat checking semua untuk Ativa ni. Kedai check daripada minyak enjin, minyak CVT, keadaan aircon macam mana. Zik skeptikal juga di bahagian minyak gearbox. Kalau dalam Pro 2 dia cakap di CVT kena tukar 100,000 km. Sebelum ni owner memang tak pernah tukar lah. 51,000 dah. Zik nak tengok keadaan CVT macam mana 51,000 tu. Adakah dia hitam ataupun tidak. Kita nak buat major service. Kita akan tukarkan dia punya minyak hitam, iaitu kita pakai Motul 0W20. Kita tukarkan minyak CVT juga. Gasket memang kena tukar lah. So kira ini adalah major service di mana cabin filter tukar, untuk intake tukar, coolant pun kita tukar, brake fluid pun kita tukar. Jadi ini adalah keadaan CVT yang tak ditukar 59,000. Rupa dia. Zik sebenarnya skeptikal juga. Kenapa Pro 2 cakap 100,000 baru tukar CVT punya minyak? Padahal 59,000 dah hitam macam ni kan. Nak tak nak selamat, baik korang tukar 20 ke 30,000 lah kalau nak selamat. Memang owner tak pernah tukar lah sebab dia mungkin ikut Pro 2 100,000 baru tukar. Pun dah ada habuk besi je kat sini. So pentingnya penjagaan minyak CVT kan. Kalau tak nanti makin banyak habuk besi, takut-takut nanti gearbox korang yang kong. Dan minyak hitam lepas 9,000 memang betul-betul hitam Ini adalah keadaan cabin filter dah kotor dah. Nampak sangat owner sebelum ni memang tak pernah servis throttle body ni. Dah bersih. Kadang-kadang ada kedai yang dia tak buka pun throttle body ni, dia letak kereta. Lepas tu dia bersihkan tanpa buka throttle body ni. Tapi kalau macam kedai ni dia memang betul-betul bagus Dia buka dulu throttle body, baru dia servis betul-betul cantik-cantik, baru pasang. Settle cuci, betul-betul bersih dia buat. Para wanita kat sana yang nak servis kereta takut kadang-kadang pergi ke bengkel tak tahu apa benda ni apa benda kan, part-part enjin kan. Jangan risau, dekat kedai semua dah tulis dah apa benda. Contoh macam alternator rosak, alternator tu macam mana, inilah dia rupa alternator dia. Filter gearbox macam mana, inilah filter gearbox dia. Apa-apa part dekat enjin, dekat sistem brake dan juga macam-macam sistem transmission semua dah ada kat sini untuk jelaskan kepada korang. Kat bengkel sini pun bagus dia ada letak makanan free kalau korang nak makan. Yang mana yang servis dekat sini siap dengan air lagi, free, tak perlu bayar-bayar, ambil je. Flashing minyak brake, korang tengok minyak yang lama dengan minyak yang baru, ada beza kan. Siapa buat major service kat sini dapat bersihkan enjin, dia akan basuh enjin, lepas tu dia akan detailing macam ni. Lain macam kan. Nampak ini rupa 4 tahun bila tak tukar minyak kompresor macam ni rupa dia. Sama kan dengan ni. Nampak dia dah tulis change oil. Rajin-rajinlah flashing korang punya aircon, rajin-rajinlah servis aircon korang. Jadi settle semua daripada tukar minyak hitam, minyak gearbox, coolant, flashing aircon, tukar minyak brake, tukar cabin filter, tukar intake filter. Semua benda tu semua boleh buat dekat sini. Memang Zik berhati sebabnya sebelum ni pun Zik tak tahu minyak CVT pun dah hitam, minyak enjin pun memang minyak enjin biasalah kan. Flashing aircon pun tak tahu rupanya minyak tu pun dah memang kena tukar dah. Disebabkan sebelum ni Zik pun tak tahu owner kereta Ativa ni dia buat apa dekat dia punya Ativa. Tengah bulan dia tengok kereta, alamak dah kena servis dah. Jangan risau, dekat Beza Garage ni dah ada buat dah servis dulu bayar kemudian.